Guys, memang kalau nak jadi ahli PAS ni memang kena ban ke? PAS meluahkan rasa terkejut dan kecewa selepas bekas pemain bola sepak kebangsaan Azlan Johar didakwa direhatkan daripada tugasannya sebagai pengulas sukan RTM ketika Piala Dunia 2026 sedang berlangsung sekarang ini. Menurut Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, jika dakwaan itu benar, timbul persoalan sama ada tindakan tersebut mempunyai kaitan dengan keputusan Azlan yang baru-baru ini mengumumkan penyertaannya ke dalam PAS di Seremban baru-baru ini. Saya tertarik nak ulas tentang prinsip kerajaan madani ni hari ni. Jom kita lihat. Dulu kalau kita ingat ketika Anwar Ibrahim dulu dan Pakatan Harapan berada di pihak pembangkang, bukan main lantang lagi bercakap tentang demokrasi, kebebasan bersuara dan menentang budaya kuku besi ni. Dulu segala tindakan yang dilihat menyekat kebebasan politik akan dikecam habis-habisan. Korang ingat lagi tak? Gen Z tak lahir lagi masa ni. Tetapi kalau hari ini seseorang boleh diketepikan atau direhatkan, dengan bahasa kasarnya di-ban hanya kerana memilih parti politik yang berbeza. Bukankah itu perkara yang sama pernah dikritik oleh geng-geng PH suatu ketika dulu? Ingat tak? Betul tak? Bagi saya, dalam sesebuah negara demokrasi, setiap rakyat berhak menyokong mana-mana parti yang mereka percaya. Ada yang sokong PAS, ada yang sokong PKR, UMNO, Bersatu DAP dan macam-macam lagi lah. Itu hak mereka, suka hati dia orang lah nak sokong mana. Yang sepatutnya menjadi ukuran ialah kemampuan, kepakaran dan profesionalism seseorang dalam menjalankan tugas. Bukan parti mana yang disokong ataupun kad ahli mana yang berada dalam poket dia orang. Baik, kita rakyat dah boleh buang dah jauh-jauh kerajaan madani ni. PRU ke-16 nanti dah tak boleh pakai dah. Mereka ni takut pada bayang-bayang sendiri. Itu pun takut. Jadi ahli PAS pun dah takut dah. Kalau benar tindakan ini ada kaitan dengan politik, maka ini bukan lagi isu Azlan Johar semata-mata. Ia dah menjadi persoalan tentang kebebasan dan kematangan demokrasi dalam negara kita. RTM dan kerajaan wajib jawab kenapa Azlan Johar direhatkan.